Dalam satu kampung ni, ada seorang pemuda, Hassan namanya. Rajin, baik orangnya. Kalau sekali pandang, nampak macam pemuda kampung biasa je kan? Tapi sebenarnya, dalam kepala dia ni ada macam-macam benda yang dia fikir. Hassan ni membesar dekat kampung ni lah. Dalam suasana yang orang kata, kalau tak usaha, memang tak makan lah ceritanya. Dalam video ni, Bros Duit nak share satu cerita bagaimana seorang pemuda yang hidup susah boleh jadi usahawan tani yang berjaya. Ayah Hassan ni seorang pesawah. Hari-hari dia membanting tulang dekat tengah bendang, bergelumang dengan lumpur bawah panas terik untuk sara keluarga dia. Mak dia pula seawal jam 4 pagi dah bangun buat kuih muih jual dekat pekan. Hidup mereka memang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Hassan membesar dengan bau tanah dan bau asap dapur. Nampak betapa periknya mak ayah dia cari rezeki. Hassan ni ada 2 orang adik perempuan yang masih sekolah. Sebagai abang sulung, dia selalu perhatikan adik-adik dia. Dia tahu, kalau keadaan terus macam ni, masa depan adik-adik dia mungkin gelap. Pendapatan yang diraih oleh ayah dan mak Hassan cukup untuk tampung pendidikan 2 adiknya. Jadi Hassan rasa satu beban besar kat bahu dia dan dia kena buat sesuatu. Bila dia tengok muka ayah dia yang makin uzur dan mak dia yang makin lesu jual kuih, Hassan buat keputusan nekat. Dia pilih untuk korbankan cita-cita dia. Dia lupakan niat nak masuk universiti sebab dia tahu kalau dia pergi, siapa nak tolong mak ayah dia sara adik-adik? Habis je SPM, Hassan tak macam kawan-kawan lain yang terus lari ke KL nak cari kerja kilang atau rider. Dia pilih untuk duduk kampung dulu. Dia buat apa saja kerja yang ada. Angkat buah sawit, mesin rumput, tolong orang kampung. Sambil dia buat kerja kampung tu, mata dia sentiasa memerhati. Satu hari kat pasar tani, dia perasan satu benda. Kobis ni hari-hari orang cari. Ada je demand. Tapi kebanyakannya datang dari jauh, ada yang import lagi. Dia fikir, tanah kat kampung aku ni pun subur juga. Kenapa tak ada orang nak tanam kobis banyak-banyak kat sini? Kat situlah dia nampak satu peluang besar yang orang lain terlepas pandang. Hassan juga perasan ada tanah kosong yang terbiar di kampung dia. Dan kalau nak beli tanah 1 ekar pun, harga dah cecah RM40,000. Duit hasil dia membanting tulang buat kerja kampung tu, dia tak guna untuk beli tanah. Sebaliknya, dia cari orang kampung yang ada tanah terbiar dan dia tawarkan untuk sewa. Dengan modal simpanan yang ada, dia bayar sewa tahunan yang jauh lebih murah dan bakinya dia simpan untuk beli benih serta baja. Hassan juga ada pergi rujuk dekat Fama dan Jabatan Pertanian. Dia bukan datang kosong, dia bawa pelan nak tanam kobis dia tu. Rezeki anak sulung yang jujur, dia layak terima bantuan skim belia tani. Dengan tanah sewa yang dulu semak samun, sekarang dah bertukar jadi batas-batas yang kemas. Walaupun tanah tu bukan hak milik dia lagi, tapi bagi Hassan, inilah kilang pertama dia. Dia tahu, kalau projek ni menjadi, impian nak beli tanah sendiri tu bukan lagi mustahil. Tapi, langit tak selalu ni cerah. Baru je nak rasa seronok tengok anak benih naik hijau, datang pula ujian. Kobis ni manja. Silap sikit, serangga perosak macam ulat ratus dan kutu trip datang kenduri. Hassan tetap sabar, walaupun tengok hasil titik peluh dia hancur macam tu je sekelip mata. Bab tenaga kerja lagi satu hal yang buat Hassan pening. Ramai yang datang kerja sehari 2 lepas tu gaib. Hassan faham, kalau setakat harapkan gaji buta, memang tak ada siapa nak lekat. Dia kena fikir satu cara, macam mana nak tarik minat anak muda kampung dia sendiri. So, cara Hassan selesaikan masalah ni, dia tawarkan sesuatu yang luar biasa. Selain upah bulanan tetap, Hassan offer bonus hasil. Maksudnya, lagi banyak kobis yang mereka berjaya tuai dan jual, lagi tinggi komisen yang mereka dapat. Cara ni memang berkesan. Kerja pun makin bersemangat sebab tahu hasil titik peluh tu akan masuk poket mereka balik. Hassan juga sedar satu benda. Dia ni bukannya ada ijazah pertanian. Ilmu dia pasal kobis ni masih cetek sangat.
Dia tak malu nak mengaku dia kurang tahu. Jadi, dia memang tak henti-henti cari ilmu. Pantang ada kursus pertanian dekat daerah, dialah orang pertama yang daftar. Dia belajar pasal baja, pasal pH tanah, sampailah cara nak buat racun organik sendiri. Bagi Hassan, kalau nak jadi hebat, kena sentiasa jadi student. Tahun pertama, bukanlah terus jadi kaya raya. Dari tanaman 1 ekar yang dia sewa tu, Hassan cuma dapat rasa untung bersih dalam RM2,000 ke RM3,000 sebulan. Masa ni, dialah bos, dialah kuli. Duit tu lepaslah buat bagi mak ayah sikit dan bayar yuran sekolah adik-adik. Dia tahu, ini baru fasa tanam benih. Dia simpan setiap sen lebihan untuk besarkan lagi batas-batas kobis dia musim depan. Masuk tahun kedua dan ketiga, usaha Hassan mula menampakkan rupa. Dari 1 ekar, dia pajak lagi tanah terbiar kat sebelah sampai jadi 5 ekar. Masa ni, pendapatan dia dah cecah RM10,000 sebulan. Tapi Hassan tetap steady. Dia tak beli kereta baru, dia tak beli telefon mahal. Dia pilih untuk beli baja grade lebih baik dan pasang sistem siraman yang lebih jimat tenaga. Bila ladang dah makin besar, dia mula hire seorang pengurus operasi, anak muda kampung tu juga, untuk pantau kerja-kerja harian kat ladang. Kos overhead macam gaji pekerja, sewa tanah dan penyelenggaraan jentera memang makin tinggi. Tapi, itu semua pelaburan untuk hasil yang lebih besar. Prinsip Hassan senang je. Jangan makan semua hasil hari ni. Setiap sen untung yang dia dapat, dia labur balik. Dia bina stor simpanan kecil supaya kobis dia tak cepat rosak. Selepas 5 tahun berhempas pulas, akhirnya pelaburan sabar Hassan membuahkan hasil yang luar biasa. Hari ini, ladang dia dah jadi antara pembekal kobis terbesar kat daerah tu. Dengan pengurusan yang sistematik, Hassan sekarang mampu raih pendapatan bersih RM50,000 sebulan setelah tolak semua kos operasi. Budak yang dulu korbankan cita-cita demi keluarga, sekarang dah jadi usahawan kobis yang disegani. Sekarang, Hassan tak duduk diam dengan kobis je. Dia mula kembangkan sayap. Dia dah mula tanam cili fertigasi dan sayur bayam secara komersial. Hassan tahu permintaan sayur-sayuran ni takkan pernah habis. Dia nak pastikan ladang dia jadi pusat sehenti untuk bekalan sayur segar kat kawasan setempat, sekaligus kuatkan lagi keterjaminan makanan komuniti dia. Apa yang paling buat Hassan rasa puas? Bukannya bila tengok baki bank dia, tapi bila dia dapat bagi sumbangan balik dekat penduduk kampung. Setiap minggu, ada je lori dia hantar sayur segar percuma untuk asnaf dan keluarga yang memerlukan. Bagi Hassan, inilah nikmat sebenar kejayaan. Bila kita mampu jadi tangan yang memberi dan meringankan beban orang lain. Dia bersyukur sangat sebab dengan tanaman kobis, dia berjaya angkat maruah keluarga dia ke tahap yang tak pernah mereka bayangkan. Kisah Hassan ni ajar kita satu benda. Tak kira apa latar belakang kita. Anak pesawah ke, anak Pak Gad ke, kalau kita ada purpose yang jelas dan azam yang kental, tak ada benda yang mustahil. Jangan takut untuk bermula dari bawah. Sebab setiap titis peluh yang jatuh ke tanah, pasti akan ada hasilnya satu hari nanti. Teruskan berjuang dan jangan pernah putus asa.